Ini yang berlaku. Dan orang barat juga dia tetap dengan satu sifat angkuh. Dia ajak kepada dia sifat mesti angkuh dan jangan peduli dengan apa yang orang lain buat. Dia ajak macam tu. Dia ajak macam tu. Kita tengok dalam sejarah bagaimana di antara perkara yang amat tidak disukai oleh orang Melayu ialah sikap dan perangai Inggeris masuk ke tanah Melayu, dan dia tak peduli. Dia langgak aja. Apa yang ada pada kita dia tak peduli. Dia sanggup buat. Nampak? Ini perangai dia. Dan memandang orang lain sebagai low class, dia sebagai high class. Yang kita dulu sampailah. Dan ditambah lagi dengan orang kita sendiri yang nampak kata, "Ui, dia ni hebat ni. Dia ni orang luar negeri main bab kita ni, oh dia kira hebat." Hebat apa? Tak. Oh, dia balik mengaji mana? Dia mengaji Oxford A lah. Dia balik mengaji mana? Pondok Lanai. Pondok Lanai challenge dengan Oxford. Kita pilih Oxford lah, pilih Pondok Lanai apa? Mana boleh. Kan? Mengaji apa? Mengaji apa nama ni? Mengaji kitab Jurmiyah aja. Hak dia ni mengaji apa? Tu. Dia mengaji universiti mana tu? Apa nama ni? Perancis. Mengaji universiti mana? Wales University. Ui, kemah. Orang kita tu. Pemikiran. Oh, nikah mana ni? Nikah mana? Patani. Oh, lari, nikah lari. Dia nikah mana? Dia menikah dekat tu. Dekat apa nama ni? Victoria Street tu. Dekat London. Oh, kelah. Nikah kat London. Ni nikah mana? Nikah kat Patani. Kahwin lari. Hak London tu lari juga, tapi cuma dia di London. Hak ni di Yala. Sama-sama lari. Luar negeri juga. Tapi kawan tu nama dia London. Nama dia apa? Yala. Nampak macam tak apa kemah lah Yala. Padahal dua-dua menikah lari. Tak? Itu tuan pemikiran. Pemikiran yang diletak oleh orang kita nampak mai pada barat kemah. Hebat. Sehingga ada orang buat bandingan pula. Oh, kita ni orang Islam ni tak ambil Islam. Orang luar negara yang ambil Islam, kita ni, kita orang Islam ketinggalan kerana kita tinggalkan Islam. Tengok orang lain ambil dah agama kita. Tak? Jadi kita tak maulah nafi keseluruhannya. Tapi hakikatnya umat Islam tidak boleh lagi menganggap bahawa doktrin-doktrin macam ni, menganggap umat Islam lebih rendah kelas dia berbanding daripada barat khususnya. Itu satu salah faham yang cukup besar. Itu adalah kita kata apa, satu berhala yang dibina, mitos yang dibina supaya orang boleh menganggap daripada barat ni kemah belaka.